Zaman kini banyak cerita tentang makanan sunnah, tetapi ada yang daif palsu. Ni saya jawablah ni. Tuan-tuan, semua ni mega semua ni. Saya kata tentu. Sebab itu maka saya tak apalah, memang saya tahu ramai ustaz-ustaz nak kaya sekarang ni, tapi tidak berapa lama dahulu Dr. Mazhar kelihatan sangat tidak gemar pada para ustaz yang menjual produk beratasnamakan sunnah, seperti produk makanan sunnah atau produk pakaian sunnah dan lain-lain. Beliau mengkritik hal tersebut dan menyifatkan ia sebagai cara perniagaan demi mendapatkan keuntungan keduniaan. Sekarang mari kita lihat pula bagaimanakah keadaannya dengan perkampungan sunnah. Ini adalah satu artikel yang berjudul Program Perkampungan Sunnah Perlis sebagai Produk Pelancongan Islami. Dah jadi produk. Artikel ini ditulis oleh Bibi Nur Aini dan Muhammad Fatuhullah Al-Haq. Diterbitkan dalam International Journal of Business and Technology Management pada tahun 2023. Jadi artikel ini menyifatkan perkampungan sunnah sebagai satu produk pelancongan Islamik untuk mendapatkan keuntungan dan meraih dan merancakkan ekonomi di negeri Perlis. Kita baca di sini dia sebut, selain itu satu statistik telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2018, 2019 dan 2020 mendapati jumlah pelancong yang melawat ke negeri Perlis bagi 3 tahun ini menurun akibat pandemik COVID-19. Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia ini adalah berdasarkan jumlah pelancong, jumlah risit, jumlah lawatan dan purata tinggal di sesebuah negeri. Jumlah risit adalah merujuk kepada perbelanjaan oleh pelancong sepanjang melancong ke negeri yang dilawati. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan ini, Perlis mencatatkan jumlah yang sama bagi tahun 2018 dan 2019, iaitu 0.6 bilion ringgit Malaysia. Manakala bagi tahun 2020, prestasi pelancongan domestik bagi negeri Perlis telah menurun dari 0.6 bilion ringgit Malaysia ke 0.2 bilion ringgit Malaysia. Jadi ada penurunan di situ. Justru untuk kembali merancakkan aktiviti pelancongan di Perlis, untuk merancakkan produk atau acara pelancongan yang berpotensi dan mendapat sambutan dari pelancong perlu diketengahkan. Yang ini perkampungan sunnah. Program seperti perkampungan sunnah perlu dilaksanakan untuk merancakkan kembali ekonomi. Dan di atas itu ditulis program perkampungan sunnah ni perlu dilaksanakan sebagai acara tahunan dalam kalender pelancongan negeri, dan ia telah pun dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri Perlis. Kita baca di sini, justru penerokaan potensi program perkampungan sunnah Perlis yang berjaya menarik jumlah pelancong sehingga 20,000 orang berkunjung ke negeri Perlis perlu dilaksanakan. Jadi tujuan program perkampungan sunnah ni untuk merancakkan ekonomi, meramaikan orang datang berkunjung. Ini bertujuan program perkampungan sunnah ni bertujuan supaya program seumpama ini dipromosi sebagai acara tahunan negeri Perlis bagi sektor pelancongan pada masa depan. Dekat sini pun ditulis, oleh demikian satu serotan karya lepas berkenaan potensi acara pelancongan Islamik peringkat negeri Perlis yang berpotensi untuk menambah jumlah pelancong ke negeri Perlis perlu dilaksanakan, iaitu program perkampungan sunnah. Ini bagi mendapatkan kefahaman awal berkenaan potensi penganjuran program perkampungan sunnah Perlis. Wajar dianjurkan sekali atau 2 kali setahun. Bukan sekali sekali atau 2 kali. Jadi sebab itulah kita lihat ada program yang besar yang sama juga seperti perkampungan sunnah, tapi nama dia bukan perkampungan sunnah. Dia ada International Sunnah Convention. Jadi nama lain, tapi dia adalah 2 program keagamaan yang beratasnamakan sunnah. Tujuan dia seperti yang ditulis dalam artikel ni, merancakkan industri pelancongan tempatan. Tujuan dia adalah untuk meramaikan pelancong datang ke negeri Perlis dan merancakkan industri pelancongan tempatan, merancakkan ekonomi negeri Perlis. Seperti yang disebutkan di sini, supaya jumlah pelancong yang melawat Perlis dapat ditingkatkan dari setahun ke setahun. Dia nak semakin rancak lagi ekonomi. Pertambahan pelancong yang melawat negeri Perlis setiap tahun akan dapat merancakkan kembali perkembangan ekonomi di negeri ini, di negeri Perlis.
Artikel ini juga menyebut laporan Thomson Reuters turut menyatakan terdapatnya potensi pelancongan Islamik yang akan menjana pendapatan sehingga 243 bilion US dollar, iaitu 1.043 trilion ringgit menjelang tahun 2021 bagi sektor pelancongan. Jadi pelancongan Islamik ni memang membuat duit, menjana keuntungan. Dan disebutkan lagi di sini bagaimana program perkampungan sunnah negeri Perlis wajar diketengahkan sebagai produk pelancongan Islamik. Jadi perkampungan sunnah ni dah jadi produk kan? Macam makanan sunnah, pakaian sunnah dah diprodukkan. Program agama seperti perkampungan sunnah pun dah jadi satu produk untuk merancangkan ekonomi. Jadi apakah pendapat para penonton? Adakah perkampungan sunnah wajar dijadikan produk pelancongan untuk merancangkan ekonomi, atau ianya tidak wajar kerana menyalahgunakan nama sunnah untuk meraih keuntungan seperti yang Dr. Mazhar pernah cakap dulu? Apa pendapat anda? Mohon kongsikan di ruangan komen. Tuan-tuan, semua ni menega semua ni. Saya kata saya bukan nak kacau bisnes orang. Tapi